kata dia tebal sangat tak. Ramai orang terlepas pandang pasal benda ni. Plate EV agak macam seram nak pakai kan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dah? Ni barang untuk motor ni. Nampak? Apa ni, kalau korang tengok GV ni biasa-biasanya korang dah tahu apa benda kan. Buka dulu apa yang dia bagi. Ni kita ada skru. Ni dah tentu batang je lah. Okey, barang ni kita akan pasang dekat motor ni. Disebabkan payah. Kalau tak ada tu payah. Okey, kita akan masukkan barang ni lah. Batang ni saya hanya pakai batang ni je. Okey, papan ni tak pakai bolt GV, so saya tak pakai lah. Saya cuma masuk batang ni. Skru pun dia dah bagi dah ni, sekali dengan bush. Okey, skru 4 batang, bush itu saja. So kita nak masukkan dekat motor. Okey, untuk motor KTM ni dia ada kat sini, kat tepi ni kan. Ni tempat dia lah di mana kita pasang nanti. Dia dah ada lubang skru ni. Senang pakai linki je. Ni tak payah nak pening-pening, pakai linki je. Kita akan masukkan. Dia pun bertapak dua saja. Kalau macam sebelum ni dia model V1 dia pakai kat dalam seat. Tapi yang ni tak, yang ni pakai ni. Okey, jom kita akan masuk dulu. Okey, lupa nak review dia punya ni. Nampak? Okey, dia tulis Special Avon Rack KTM Duke 250-390-200 sama je. Material dia ni berat jugalah. Okey, dalam saya ingat dalam 1.2 kilo macam tu lebih kurang. Okey, dia ni pun okey lah, tak nak kata nipis sangat tak juga kot. Okey, ni saya dah buka. Nampak? Okey, nak kata dia tebal sangat tak, dia lebih kurang macam tu. Boleh lah pakai, okay. Tapi kat sini dia tulis lah max load dia berapa kilo. Tengok sini, yang ni 5 kilo. So pandai-pandai lah korang jaga korang punya batang. Sebab yang ni model dia tak ada backup kat bawah. Dia cuma just kat sini je. Okay, dah lah saya punya box tu berat. Kita cuba lah. Kalau patah tu nasib macam mana kan. Tapi kalau boleh harap jangan patah. Pasang balik. Okay, lengki kita pakai saiz 5. Nampak? 5mm masuk sini. Kita buka lah kan. Buka lah kata 2 ni, baru kita pasang nanti. Ok, kita masukkan Loctite sikit 243. Kita masukkan sikit kat depan ni. Ok, lepas tu kita masukkan dekat kita punya rack nanti. Senang, bagi kuat sikit kan. Jom. Ok, masuk dia macam tu. Bush kat dalam, skru kat luar. Macam tu je. Ok, nampak? Ok, so kita ikat je lah. Masukkan nanti kita ikat dia. Nanti kita selesai tu kita pasang sebelah sana juga. Sama je, sistem sama. Buka dulu skru lama, masuk benda ni. Itu je lah. Lama tak pasang barang motor ni. Ok, ni baru start balik. Tak apalah, kita slow kan. Jom. Ok, dah selesai pasang tu. Yang ni paling penting. Ramai orang terlepas pandang pasal benda ni. Ok, pasal leveling untuk sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Nak pakai timah air pun terpulang lah. Okay, janji tengok pada mata ke apa ke, janji yang ni sama dia. Ok, dia macam ni. Korang bagi sama kan. Bagi sama kan level dia. Lepas tu kita akan masuk pelik lah. Saya tak pakai lah pelik ni. Kalau ni gambaran untuk pelik GV lah. Okay, pelik GV agak macam seram. Seram nak pakai kan. Okay, sebab kita pakai bolt lain. So saya tak ada bolt GV, and kita tak pakai lah, kita simpan. Okay, next time kalau nak pakai bolt GV, korang pakai je benda ni. Okay, korang ikat je lah. Kadang-kadang tu lubang skru dia tak sama. Dia lagi, memang lagi, confirm lagi. Nampak? Lubang kat mana, benda ni kat mana. Sebab kawan saya dah pasang dulu, memang tak boleh masuk. Cuma yang depan ni okey. Nanti kalau korang beli kan, korang terkejut pula. Sebab tak masuk kan, tak masuk depan lah. Memang tak masuk. Yang ni ada ngam. Sekejap, mana lubang? Nampak? Yang ni pun tak ngam lah. Okay, nampak lubang ni, lubang sini. Tapi boleh lah korang nak paksa tolak tu. Yang ni boleh paksa lagi ni tarik ni. Okay, tapi dia memang tak ngam. Jadi kesimpulannya, korang kena modify lah. Sama ada korang letak dulu pelit sebatang, lepas tu korang letak rack ni, yang tu lebih baik. Ataupun korang letak custom bracket. Memang tak ngam, memang bukan untuk dia. Benda ni mungkin dia bagi untuk motor-motor lain ni. Tapi tak apalah. So jom kita lacur dulu. Okay, macam saya akan pakai rack ni. Rack custom ni. Okay, rack custom ni pandai-pandai lah korang cari lubang. Ni pun lubang tak sama ni geng. Pandai-pandai lah korang cari.
supaya box korang tu letak ngam. Okey, kalau tak ngam tu korang tebuk je pelit ni. Jangan tebuk bawah pula, tebuk pelit. Pasal pelit ni dia banyak lubang. Macam ni pun saya dah tebuk. Okey, saya dah tebuk sini. Ini untuk masa tu model V1 kan. Sekarang V2. Sikit barang ni kena modify. Bukan terus PNP Kau beli box dapat pelit ni, korang kena modify. Okey, benda senang je tu. Jom. Okey, itu saja kita akan pasang dah, nampak. Saya tak tebuk lah, saya tarik sikit kan. Dia masuk ke dalam ni. Memang ketat dah ni, tak gerak lah. Jadi kalau kita test tu ni boleh ikat lagi. Okey, ada ngam lah tu, agak-agak bertahan kan. Sebab dia tak ada support ni, dia agak benda ni je. Dia tak ada support ni. So berhati-hati lah sikit ni. Tapi kalau korang nak load banyak tu tak sesuai lah motor ni. Macam motor saya dulu, saya load sampai 20 kilo, 15 kilo kan. Tapi motor ni saya tak berani lah. Saya cubalah. Sebab dia macam ni je, lain macam, agak seram tu. Tapi tak apa lah, kita try pasang box, selesai. Tapi saya suka lapik sebab takut ada bunyi. Saya ada buat getah sikit macam ni. Getah dia ni untuk kita lapik kat bawah macam ni. Supaya dia tak ada bunyi. So dia tekan lah getah ni, kuat juga ni. Dia macam nak kata span, tak span, tapi dia memang payah sikit. Dia nak lembek macam span kan. Dan selesai kita ikat lah. So jom kita try pasang top box, tengok adakah sesuai ataupun tak. Tak kira lah apa nak cakap ke, tak cantik ke, yang penting menyenangkan kita kan. Naik tak ada top box susah kan, susah. Saya nak letak barang naked ni, motor ni dia tak ada storage lah. Jadi dia kena pasang top box juga. Kalau nak jalan jauh lah. Tapi kalau nak jalan dekat-dekat okey lah. Tu pun rimas, nak beli nasi goreng pun tak tahu nak letak mana. Kalau beli nasi goreng ni ni tempat untuk saya sangkut barang. Selain daripada keselamatan kita, untuk sangkut barang. Okey, so jom nak try tengok adu top box macam mana, adakah dia ngam ataupun tak. Jom. Okey, dah selesai. Nampak pasang boleh lah. Dia ada agak congek sikit, agak dia condong sikit kan. Tapi tak apalah, okey lah, ngam. Ada ngam dengan top box ni. Ni space dia ni, kalau saya test tadi duduk, kira okey lah kan. Boleh lah, kira pinin duduk tu boleh terus anda. Dia tak ada lah jauh sangat. Nampak, kalau macam jauh sangat tak best. Macam ni dah okey lah. Cuma dia sebenarnya tinggi. Kalau korang pakai box GV lagi tinggi lah. Macam ni dia, kalau korang tengok kat tepi kan, dia agak side dia sama je sini. Ada ngam lah tu. Untuk box 45 liter. Pasal benda ni pun penat. Ni box baru keluar gua. Box baru keluar gua. Okay, lama tak pakai box, sekarang dah ada box. Alhamdulillah, dah rasa lega sikit. So saya kena test dulu box ni daily, macam mana ketahanan dia. Saya kena load barang dulu, lepas tu baru boleh test jauh. Kalau terus test jauh saya rasa tak sesuai. Kita cuba dulu. Sebab tengok macam ada seram. Bila kita jalan jauh, kita kena bawa beg kat sini lah. Beg-beg benda berat macam spana, baju kan, kita letak kat sini. Belakang ni kita jadikan dia sebagai bonnet. Satu orang Chinese ni, nama dia Tan, dia cakap jadikan storage ni adalah bonnet. So saya pun nak buat macam dia. Bonnet ni artinya macam kita nak simpan helmet, jaket, glove kan. Bila kita tinggal motor tu, barang dah ada kat dalam ni. Yang tu salah satu benda yang bagus lah. Kalau nak loader barang-barang macam berat sangat, letak tasik. Okay, kalau buat pinion tak boleh buat apa, kena letak dalam box. Tapi kalau buat pinion ada alternatif lain, side box ataupun side bag. Side bag tu boleh pakai juga. Korang pakai side bag ataupun side box, korang boleh bawa barang berat. Kalau kata macam ni, boleh lah nak buat bonnet. Tapi kalau untuk buat load barang berat macam spana, letak dalam ni, baju kan, agak seram lah. Kalau letak baju hujan apa semua tu, okey lah. Saya barang-barang berat saya akan load sini lah. Okay, sebab saya biasanya jalan seorang je. Sebab rack ni berat, top box ni berat, memang berat. Korang tengok kat bawah saya mentionkan berapa kilo. Tak masuk lagi dengan plate dia. Kalau plate GV tu, kalau plate GV ni jauh lebih ringan lah banding dengan plate yang ni. Okay, yang ni saja dah berapa kilo. Contoh yang ni saja 1 kilo lebih. Yang ni pula kalau katakan dah jadi berapa kilo, kira belum lagi barang. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share. Barang pun tak payah modify, pakai tapak asal box 45 AMS Adventure. Saya dah pakai lama, tak ada leaking. Setakat ni okey, alhamdulillah, tak basah barang dalam. Kita jumpa lagi di next video.